Malbat 850-12 ni dia dapat salam pengenalan. Ada letupan drone. Mak saya menangis lah. Tak sanggup saya masuk join tentera. Paling lama sejam setengah, 2 jam tu paling lama lah. Macam ni kita terbalik. Sebenarnya Malbat ni, adakah ini kata pertama kali tentera Malaysia ni dihantar untuk bertugas sebagai pengaman? You are always welcome. Wow. Malaysia is always in our heart. Untuk juga kata UN ni datang ni bukannya untuk nak menyusahkan. Orang tidak menerima UN ni adalah anak-anak muda ni yang nak baling batu. Kalau kita konvoi baling batu, kalau kita tengah konvoi itu menunjukkan isyarat-isyarat lucah ni pun yang kebanyakan ni anak muda ni. OMM Podcast. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke dalam OMM Podcast edisi khas CIMIC yang dibawakan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF. Tanpa tapisan, cerita sebenar kami siarkan. Bersama-sama dengan saya, hos anda, Kapten Rais. Semua orang kenal. Jangan lupa subscribe channel ni dengan channel saya. Okay. So, macam biasa, kita punya podcast kali ni kita nak cerita pasal CIMIC, Civil Military Cooperation, yang kalau siapa yang tak faham, secara mudahnya dia kerjasama di antara tentera dan juga awam. Awam ni dia tak kira lah orang awam ke, masyarakat awam ke, agensi awam ke. Yang kita nak tampilkan dalam edisi kali ni adalah Malbat. Bila cerita Malbat, semua ingat filem Malbat, meletup panggung. Dan orang bayangkan tiba-tiba ada ramai berbaris dekat airport, pakai baju yang macam lain sikit daripada askar kita, macam Desert Storm punya colour, beret biru, lepas tu peluk keluarga menangis-nangis. Yang korang tahu, pergi sana, macam dalam filem tu lah. Itu je yang korang tahu. So hari ni kita bawakan dua tetamu yang memang terlibat secara langsung dengan Malbat. Kejap, nak tengok skrip. Newbie. Okay, alright. So, persoalan yang kita nak kupas dekat sini, kenapa Malaysia hantar tentera kita untuk Malbat, untuk misi pengaman? Buat apa? Pergi perang ke? Sebab kalau macam dalam filem Malbat tu kita tengok, tiba-tiba yang macam ada kena serang tu semua, tapi weapon tak ada. Betul ke kita tak bawa weapon bila ada dekat sana? So, nanti yang tu kita akan kupas dan juga macam mana hubungan dengan masyarakat dekat sana. Datang-datang, adakah kita macam pelancong, jalan-jalan, sepatu roda aku bukan yang tu. Okay, so kita akan bongkar sikit lah pasal misi sebenar Malbat dan juga dalam tentera kita nak menjaga keamanan sehinggalah peranan CIMIC tu dimasukkan dalam misi Malbat. Bersama-sama dengan kita, macam saya beritahu tadi, ada dua tetamu yang sangat-sangat istimewa. Kita bersama dengan Colonel Tengku Azriman Tengku Abdullah, TUDM, yang merupakan pengarah operasi global Markas Angkatan, bersama Tuan. Terima kasih kerana join kita punya podcast. Ya, sama-sama saya ucapkan terima kasih juga kerana menjemput saya untuk hadir dalam sesi podcast ni. Bukan senang Tuan nak join podcast. Okey, seterusnya kita bersama dengan Lieutenant Colonel Firdaus Shahbuddin yang merupakan Timbalan Komander Malbat 85012. Betul ke Tuan? Saya sebut ni Malbat 85012 ke nak sebut dash tu? Betul, kena sebut dash. Oh, kena sebut dash. Dia tu wajib sebut. Malbat 850-12. 12. Dash 12. Dash 12. Okay. Jadi mereka ini akan berkongsi tentang perjalanan misi, cabaran-cabaran. Sebab kita tengok juga ada berita-berita yang mana kita punya tentera ataupun yang menjalankan misi pengaman ni kena serang dan sebagainya, yang mungkin benda-benda yang tak diketahui oleh orang awam. Yang keluar paper je, banyak diorang simpan rahsia-rahsia sebenarnya. Okey, sebelum tu Tuan, kita nak ice breaking dulu lah. Sebab bila askar ni semua nampak macam duduk sedia ketat kan. So podcast ni juga kita nak tampilkan sisi lain. Pegawai-pegawai tinggi tentera, kita nak dorang sempoi, relax macam tu kan. Dorang sebenarnya okey je, sempoi je. Okey, kena Tengku sir. Ya, saya. Okey, Tuan fighter pilot. Okey. Kalau saya nak tanya, kenapa nak jadi fighter pilot? Macam klise Tuan Okey, saya nak tanya Tuan. So,
berapa banyak type of aircraft yang tuan dah fly daripada daripada Pulau Tibang sampai sekarang, dan berapa ribu jam yang tuan dah fly? Okay, so basically semua tahulah macam kalau fighter pilot ataupun juruterbang dalam TUDM ni, dia akan bermula daripada Pulau Tibang 1 lah, Pusat Latihan Terbang 1, ataupun sekarang di brandkan nama baru INSPEN. Yep. So Institut Penerbangan. So bermula daripada situ, basically kita untuk dapat inilah sayap penerbangan asas tu, dan daripada situ baru kita proceed kepada type of basically aircraft, which is dalam Air Force ni ada 3 lah: fighter, transport dengan helikopter. So alhamdulillah, mungkin rezeki lah. So saya terpilih untuk jadi juruterbang pesawat pejuang, dan kita teruskan dengan fighter conversion. And then itulah antara pesawat-pesawat yang saya pernah terbangkan adalah pesawat MAKI, daripada yang version A sampai yang version CM, makna 2 versi. Pesawat Hawk 108, 208, pesawat MiG-29 juga sempat saya terbangkan, and then kemudian as saya progress, saya menjadi jurulatih penerbangan di Alostar di Pulau Tibang. Ajar balik mana kita kembali ke tempat yang dulu kita belajar, dan sekarang kita pula mengajar, and then balik ke skuadron pejuang, ajar pula student-student untuk fighter lah, fleet punya conversion ni, fighter lead in training, and then sehinggalah menjadi pegawai memerintah nombor 6 skuadron Hawk. So time saya nombor 6 skuadron Hawk initially waktu saya take over di Kuantan, kemudian kita diarahkan untuk berpindah ke Labuan. Yep. So kita duduk di Labuan lah. So tu satu pengalaman lah juga untuk pindahkan skuadron tu. So daripada situ, dalam career TUDM ni, commanding officer ni dia sampai lieutenant colonel lah. So lepas pada tu, then kita fly desk lah, dia panggil you fly your desk job lah. So kita akan lebih ni kepada operational and strategic punya tu, di mana kita terpaksa meninggalkan kita punya rutin orang kata terbang full lah secara giat lah. Jadi kita hanya terbang untuk buat currency saja. So overall saya dah clock dalam 2,000 lebih jam penerbangan lah. Tu saya punya pengalaman lah. 2,000 mungkin kalau korang nak tahulah, dia beza kalau transport dengan fighter ni. Fighter dia tak terbang lama sangat. Dia kalau transport yang dia fly lama sebab dia punya distance pun jauh. So Air Force pula. Kalau fighter paling lama berapa jam tuan fly? Paling lama 1.5 jam, 2 jam tu paling lama lah. Macam ni terbalik land. Betul je. Okay, kena Firdaus. Ya, saya. Okay tuan, saya nak tanya tuan Ya. kenapa tuan join darat? Kenapa tak Air Force? Kenapa tak Navy? Menarik soalan tu, kenapa join darat. Kalau nak cerita sejarah dia, saya join tentera ni daripada umur 16 tahun. Ya. Sebab saya masuk ke sekolah pertuangan perantis terdarat. So lepas daripada PMR, pada dapat result dari PMR, kalau nak cerita tu pun mak saya tak bagi masuk tentera ni. Polis, tentera dan bomber. 3 pekerjaan tu mak saya larang untuk saya masuk. Saya sampai sekarang saya tanya lagi kenapa tak, dia tak jawab. Dia tak bagi tahu sebab apa. Okay. Dan saya nak pergi sebab yalah, selepas daripada masuk sekolah, time sekolah tingkatan 3 tu, masa sebelum PMR, sebenarnya saya kena gantung asrama. Wow. Sebab yalah nakal sikit. Nakal, masa waktu betul. tu nakal sikit. So jadi kena gantung asrama. Lepas daripada PMR, tingkatan 4 tu, rumah saya, bila dah tak duduk asrama, rumah saya ke sekolah jauh, lebih kurang dalam 40 km macam tu. Tiket bas pun time tu dalam RM60. Orang tua saya pun bagi tu ngam-ngam tiket bas je, duit makan tak ada. Sebab yalah, family pun susah. Okay. Mak kerja kilang, ayah pun buat wiring. So jadi daripada situ member ada datang, besok kita pergi pemilihan maktab tentera Diraja. Lepas tu saya cakap, macam mana saya boleh join maktab tentera Diraja? Result pun tak dapat 3A, hanya dapat 2A je.
Dia kata tak apa ni, datang. Orang tua aku cakap kalau masuk sekolah ni SPM tak payah bayar. Makan tak semua Free free. lah, semua Semua free. free. Uniform tak payah ni. Kau ikut je. Kau ikut. Kami pun pergilah 5 orang. Pergi pemilihan tu. Pergi pemilihan. Daripada 5 orang saya seorang yang lepas. Saya seorang lepas. Lepas tu bila balik daripada sana, cabaran nak bagi tahu dekat orang tua ni sebab dapat pemilihan lulus ni tak bagi tahu. Pergilah jumpa dengan bapa saudara, tanya pendapat dia macam mana. Tak apa, relax, tunggu bila dapat tawaran besok nanti barulah bagi tahu. So bila tu dah saya dapat, dan waktu saya bagi tahu dekat orang tua saya, dekat mak saya menangis lah. Mak saya menangis. Menangis terharu ke menangis sebab dia tak sanggup saya pergi ke masuk join tentera. Okey. Sebab tak sanggup saya join tentera. Tapi bila dah pergi sana, dah buat latihan, lepas tu saya pun pergi kat sana tu pun bila dah ambil SPM, kita pun berusaha sebab waktu tu sekolah itu adalah untuk melahirkan technician dalam tentera darat. So automatically apabila umur 18 tahun, kami akan join dalam Korps Jurutera Elektrik Jentera Diraja sebagai technician. Waktu tu khusus yang saya ambil adalah automotif. Maknanya saya akan jadi mekanik dalam tentera darat ni lah. Tapi oleh disebabkan keputusan SPM saya bagus, saya pun mohon untuk kadet, untuk sekolah pegawai ni. So bila sekolah pegawai sama juga, tadi soalan tadi kata nak kenapa ini, sebab waktu last pemilihan tu waktu tu ASPA lah, Assistant Ketua Staff Angkatan Tentera beritahu, kata kalau masuk Navy confirm 100%. So daripada dalam tu dia tanya, okey siapa yang nak masuk Navy ni, kau punya folder kau ni aku akan letak confirm 100% lulus. Tapi kalau nak minta Air Force, nak minta darat, belum tentu lagi. Darat 50-50, Air Force memang tak ada tu, dah penuh. So jadi kita pun dekat angkatlah agak tangan nak masuk Navy. Kau berapa persen? 50-50. Sebab apa? Sebab saya tak erti berenang tu. Okey, kalau berenang tak nak, kau tunggu je dulu. Alhamdulillah lah kali saya dah masuk darat. So nak menjawab soalan tadi kenapa tak pilih Air Force, tapi sebab saya pun rasa saya daripada darat memang dah orang kata berada di sekolah, dah join pun dalam Korps Jurutera Elektrik Jentera, dan saya join lah darat sampailah sehingga hari ni. Menarik cerita dia. Dia kata-kata nak masuk askar ni zaman kita dululah. Memang actually yelah, ibu bapa dia risau. Sebab dia tahu the basic training tu tough. Betul. Jadi saya pun sama ya. Waktu nak masuk tu pun arwah ayah lah tanya dia kata kalau kau nak masuk go ahead, tak ada apa. Tapi bila bagi tahu mak, dia risau lah. Tapi kita macam biasa senyap-senyap dulu. Dah ada confirm untuk dapat seat tu, baru kita bagi tahu lah. Yalah, kalau balik tu tengok kita hitam, tangan kita ni habis. Ni kau kenapa ni? Tak kenapa. Okey ke? Okey, cukup makan. Kenapa kau kurus ni? Kena botak macam ni. Askar. Biasalah mak. Betul. Kepada viewer ni bukan claim tau. Jangan claim zaman dulu, zaman sekarang. Kita tak bagi tahu. Kena macam mana pun kita tak bagi tahu. Takkan bagi tahu punya. Teruk macam mana kita pun. Rasanya zaman sekarang dah tak ada dah kot hitam-hitam dekat knuckle kan. Okay, tak apa. Nanti kita bincang season lain. Okay, so kita nak bincang pasal malbat tuan. Okey, kena tengkusa. Mungkin tuan boleh cerita sikit. Sebenarnya malbat ni, adakah ini orang kata pertama kali tentera Malaysia ni dihantar untuk bertugas sebagai pengaman, ataupun sebelum-sebelum ni memang dah ada dah tentera Malaysia ni dihantar sebagai pengaman dekat negara-negara yang bergolak? Okey, menjawab kepada soalan basically kita dah terlibat dalam misi-misi ataupun penugasan yang melibatkan United Nations ni actually dah banyak. Sebelum malbat ni kita pernah terlibat dekat Kongo, kita pernah terlibat dekat Western Sahara. So it is not the first lah. So Bosnia ya. Tetapi mission-mission yang di sana tu dia tidak lama. Maknanya bila dia perlukan this force untuk pergi buat misi pengaman, within 3 ke 5 tahun negara tu dah kembali stabil dan dia boleh form up dia punya government sendirilah, which is that is how lah. Untuk malbat dia unik in sense of dekat malbat ni, pelibatan kita di Lubnan ni
Kalau ikut mandat yang terkini, kita akan tamat pada Disember 2026 ni, di mana as of now lah, di mana pada bulan 1 tahun depan 2027 genaplah 20 tahun, 2 dekad 20 tahun tuan. penlibatan Malaysia dalam misi pengaman. So it is something yang sangat ni lah. So macam kena Firdaus pun is a very orang kata apa, historic punya ni lah, being able to be a part of Malbat ni lah, part of history, history Malaysia. So itulah. So memang dah lama. Januari 2007. Dia start bermulanya dia lah. Malbat. Mulanya. Lepas tu dia start daripada Malkoy East. Daripada Malkoy East, mana dia ada hantar lebih kurang dalam 100 lebih orang saja yang permulaan untuk pergi kat sana. Lepas tu dia pecahkan dua, ada Malkoy East dengan Malkoy West. Lepas daripada Malkoy West tu barulah dia jadi Malbat. Malbat satu bila digabungkan daripada East dan West ini menjadi satu ketumbukan lah. So jadi boleh jadi Malbat 1, Malbat 2, kemudian Malbat 850. Kenapa Malbat 850 tu? Sebab 850 anggota. Setiap kali hantar? Ya, itulah dia dijadikan Malbat 850. Kalau ikut strength kita, masa saya sebagai Malbat 850-12 ni, maksudnya dah 12 kali lah yang 850 tu. Kalau ikut kekuatan saya tu 854 orang. 850 bersama dengan batalion yang mana ditempatkan ada 4 lokasi, yang mana Marakah, Tibnin, Haris dan juga EP00. Ada 4 yang kita kena duduki kawasan tu, 850, dan 4 orang lagi staff di Brigade Headquarters di Syama. So tuan, sebenarnya Malbat ni dorang buat apa? Yang saya faham, saya punya reference, ada juga kawan-kawan saya yang pernah pergilah Lubnan apa semua, tapi sebab terpengaruh kan dengan filem apa semua kan, jadi bila kita tengok Malbat ni bergolak, tugas pengaman, patrolling. Dari sudut tuan yang memang tuan sebagai timbalan komander, apa tugas sebenarnya dan tugas-tugas lain yang mungkin diorang punya rutin lah tuan, senang cerita dekat sana? Malbat ni dia tak boleh lari daripada resolusi 1701. Itu adalah mandate yang dah diberikan kepada UN, kepada UNIFIL, dan juga Malbat kena follow. Dan dia ada banyak tugas-tugas dia. CIMIC ni adalah boleh kata salah satu daripada tugas Malbat. Selain itu daripada rondaan untuk menjaga water point, untuk kita buat escort. So banyak tugas-tugas lah, utama yang tertakluk bawah resolusi 1701 tu. So jadi memang kalau saya sebagai timbalan komander, sebab saya ada komander saya tu pun mendapat arahan daripada komander UNIFIL. Waktu tu memang dia suruh tekankan banyak kepada CIMIC. Sebab waktu Malbat 850-12 ni deploy, itu adalah post war, selepas daripada perang, sebelum nak gejatan senjata. Mana kita orang sampai sana adalah kumpulan pertama sampai 7 November. 7 November tu tengah panas lagi. 7 November 2024. So memang tengah panas lagi, maknanya gejatan senjata adalah pada Februari 2025. So waktu tu memang daripada force commander sendiri dah mengarahkan Malbat untuk mengutamakan CIMIC. Sebab kita nak bantu balik penduduk di terutama di kawasan tanggungjawab Malbat tu sendiri, sebab dia orang ni baru saja selepas daripada perang, banyak yang infrastruktur yang telah musnah. So kita nak bantu, nak bagi dia semangat, dan juga untuk nak membina image UNIFIL tu sendirilah. So jadi daripada rondaan, kita memang tiap-tiap hari kita buat rondaan. So yang bertugas, yang mana yang tak bertugas tu memang kita pun ada facilities lain sebagaimana kita bersukan dan sebagainya. Itu adalah untuk nak menjaga moral anggota. Kalau kita bertugas saja, tapi dalam masa yang tak bertugas tu, kita kenalah buat aktiviti lain supaya tak bosan duduk kat sana. Tuan, proses nak melayakkan diri untuk jadi sebahagian daripada Malbat 850 orang ni kan,
dia ada selection ke? Lepas tu bila dah diselect, dia ada special course ke untuk diorang macam mana Tuan? Ya, betul, sebab kita nak deploy kat sana setahun. Okay. So jadi memang boleh saya katakan siapa yang nak pergi ke Malbat ni yang terpilih lah. Yang hanya yang terpilih saja. Yang pertama sekali, mereka ni mestilah sihat tubuh badan. Kedua, lulus semua sekali ujian asas ni. Masih UKA, ujian kecergasan asas. Lepas tu daripada segi untuk nak baca peta, radio, percakapan radio, semua tu mesti kena lulus lah. Dan disokong oleh pemerintah masing-masing. Dan juga mereka ni tak ada bebas daripada melakukan kesalahan terdetik. Okay. So dia basically untuk pemilihan ni kita mulakan daripada every time sebab enrollment dia setiap setahun sekali. Okay. So sebelum makna bila Malbat, contoh bila Malbat 12 nak pergi, Malbat 11 ni towards 3 suku misi dia, dan kita akan mula start untuk build up this Malbat next. So akan keluar dia punya force. surat apa semua lah. So kita akan memajukan permohonan macam saya selaku Op Global ni dekat Markas AB, kami akan ni kepada Perkhidmatan Darat Laut Udara. Okay, kita perlukan this portion of orang daripada darat, daripada laut, daripada udara untuk digerakkan sebagai next Malbat. So dekat situ dia akan mulakan LSP, dipanggil latihan satu perkhidmatan, di mana setiap servis akan menjalankan latihan sendiri selama sebulan. Yang ni yang dia kata basic peta UKA apa semua ni. So kalau dia dekat darat, dia akan buat dekat Malbat Village, Port Dickson. Kalau dekat udara, dekat Jugra. Jugra. Oh, Jugra. Dekat Pascau. Kalau Navy, dekat Lumut lah. Dekat Lumut, okay. So after 3 ni jalan serentak, dan kita akan integratekan mereka semua. Sebab tadi hijau, biru dengan putih. Sekarang kita nak gabungkan dia, kita nak buang colour dia. Sebagai satu ni lah ketumbukan yang so nak jadikan dia satu kepala lah. Satu kepala. Dan dekat situlah komander dilantik, timbalan komander dilantik, semua kepala-kepala ni kerja dia orang lah basically untuk nak orchestrate ataupun nak get everybody. Dia macam tim bola lah. Faham. So yang tu force integration training tu 3 bulan dijalankan. Dekat situ mula masuk modul-modul khusus-khusus yang UN. Yang memang spesifik UN, dan kursus itu dipantau sendiri oleh pihak UN. Di mana last kali dia punya ujian dia lah. Ujian dia untuk pass ke tak pass ni, UN punya orang akan verify. You pass ke tak. So bila you lulus tu semua, barulah you are the shortlisted candidate lah. Yang datang actually lebih pada 850. Akan adalah yang yang fail lah. Yang fail ke apa lah. Tapi tak ramai lah. Sebab prerequisite dia kita dah set very strict lah. Especially on fitness and medical ni. So that is macam tu lah. Maka boleh set mental lah. Okay, so I will be going soon lah. Yang geng yang baru ni. So macam tu lah dia punya ni. Kena Firdaus sir? Yes. Okay. Kalau saya boleh tunjuk saya dapat, saya rasa ni tuan punya Malbat kot. Kamera, kalau boleh fokus sikit. Okay. So kalau tuan tengok di sini dia insiden tembakan antara cabaran Malbat 850-12. Tu tuan punya best kan? Ya. Tuan boleh cerita sikit kan? Dia punya cabaran tu macam mana pula tiba-tiba insiden tembakan apa semua ni? Salam pengenalan. Salam pengenalan. Betul. Kalau saya yang untuk Malbat 850-12 ni dia dapat salam pengenalan lah. Dari apabila yang hari pertama kumpulan pertama terbang daripada Malaysia tu sampai saja di Beirut, daripada pergerakan daripada airport nak ke Marrakech, ke kamp penempatan Malbat tu, sampai di Stadium Saida. Stadium Saida tu ada pos tentera, untuk checkpoint tentera di situ. LAF buat checkpoint. So jadi ada letupan drone. Letupan drone
Drone tu siapa punya tu? Drone Israel punya. Drone strike. Oh. Drone Israel punya. So jadi bas yang kedua, dia ada 4 biji bas. Mana kita bergerak itu, sebab saya kumpulan keempat lah. Ini adalah yang diceritakan daripada kumpulan pertama tu yang sampai. Ada 4 biji bas, dia orang bergerak. Bila sampai dekat stadium Saida tu, sibuk sikit kawasan tu sebab dia pos pemeriksaan tentera. So jadi berlaku satu letupan drone pertama. Bila bas pertama lepas, bas kedua sampai meletup yang pertama. So jadi apabila meletup yang pertama tu, masing-masing tertanya bom apa, sebab tak sedar. Tahu-tahu ada seorang tu dia berdarah je Allah. dekat kepala ni. Yang belakang sebut, berdarah, kau berdarah tu. Bila berdarah, member pun tengok, betul lah darah. Lepas tu dalam masa yang sama meletup kalau letupan yang kedua. Bila letupan kedua tu barulah semua down. Semua dah orang kata dah ni takut ada letupan yang seterusnya. So tindakan itu. So bila waktu tu juga cerita ni jadi cepat sebab reporter daripada Lubnan sendiri tengah buat rakaman. Rakaman. So memang berita memang cepat. Kita yang dekat Malaysia ni pun dah tahu apa yang berlaku ni sebab dah tengok dalam YouTube semua dah keluar. So daripada letupan itu 6 anggota kita yang cedera lah. So mana ni ada satu dekat kepala, ada masuk serpihan dekat pipi ni, ada yang dekat tangan ada 2 orang. So dan serpihan tu pun ada daripada 2 orang tu yang tak boleh dikeluarkan. Sebab doktor kata kalau kita buat keluar dia chapnel daripada tangan dan juga di pipi ni menyebabkan kecacatan yang kekal ataupun Allah. Yang lain. So dia orang dapatlah hadiah tu balik daripada Lubnan kan, buat kenangan. So yang tuan cerita ni, yang ni first day masa sampai ini tu? first day masa sampai. So mana sampai? Kami dapat berita awal tu sebab yalah kita monitor movement. So the moment dia orang sampai Beirut tu, airport kita yalah alhamdulillah lah dah sampai, tapi pergerakan daripada Beirut ke Camp Marakah tu mengambil masa 2 jam lebih. So itulah dia orang ni kira baru nak melapor diri dalam in transit daripada airport nak ke situ dah kena salah pengenalan. So cepatlah kami dapat berita dah kena. So dari segi mindset, reaction, sebab ini saya letak situasi sebagai orang biasa lah. Sebab kita punya mindset mungkin sampai dekat sana baru start. Yeah. Tapi ni on the way tu. So keadaan anggota Malbat kita okey lah. Alhamdulillah okey. Ini mungkin disebabkan latihan kita kot. Sebab macam tadi kita dah buat force integration training. Masa dalam latihan 3 bulan tu kita pun dah orang kata dah buat tindakan-tindakan serta-merta ni. Kalau berlaku ini apa tindakan kita, kalau ada bom, kalau kata kena buat deform, apakah tindakan kita, benda-benda tu dah kita buat. Saya rasa itu juga membantulah. Contohnya macam yalah saya buat apabila saya pergi tu kita buat airstrike semua sekali down. So jadi daripada itu mungkinlah dia orang boleh cerita tuan nasib baik tuan bagi airstrike kita orang tu. kalau tak bagi airstrike tu kita pun tak tahu nak buat apa tuan. So itu memang kau tahu bertindih-tindih atas bas tu cakap. Bila bom meletup je semua dah bertindih-tindih pun risau sebab cermin dah pecah apa semua. Tak tahu apabila dah turun tu barulah dia orang buat balik analisis perkiraan kadang rupanya drone tu datang adalah untuk nak, memang Israel tu adalah untuk nak memusnahkan kenderaan yang dah disyaki kata Hizbullah ni lah. Maknanya drone pertama tu adalah untuk berhentikan kenderaan, dan drone yang kedua tu memang position target untuk nak membunuh Hizbullah tu lah. Yang di target sebagai Hizbullah tu. So itu pengalaman. Dan yang lain letupan adalah masa kita mula-mula sampai itu, sebelum kerajaan Lubnan ni ditubuhkan, ada presiden, ada perdana menteri, ada senate speaker. Apabila sambutan untuk kematian ni, apabila dia orang kematian, dia suka menembak di udara ni. Senjata-senjata tu semua tembak. Celebrate? Ya, celebrate. Mana nak meraihkan orang kata yang syahid ni lah. Nak meraihkan yang syahid, yang mati, yang terkorban ini, dia orang akan raikan dengan menembak ke udara lah. Apabila menembak ke udara tu, peluru-peluru yang tersesat tu sampai juga ke camp. Sampai ke camp. Sampai ke camp. Dan waktu tu pun kita nasihatkan semua sekali anggota kita untuk pakai armor vest lah. Untuk pakai armor vest dan juga helmet. Memang waktu dalam bulan 11 sampai bulan 2 sehingga sebelum gencatan senjata tu, memang
armor vest dengan helmet ni memang 24 hours kita pakai. 24 hours lah. 24 hours kita pakai. Itu untuk jaga keselamatan lah. Apabila dah berada dalam bangunan, kita tak pakai lah. Bila berada di luar bangunannya, automatically kita pakai armor vest. Dan waktu tu pun, yalah, apabila ada amaran daripada UN Headquarters, mungkin ada tembakan, kita akan masuk ke dalam bunker lah. Kalau mungkin kena Tengku boleh share sikit, sebab tadi kita ada sembang-sembang kat belakang tadi kan. Macam tuan bagi tahu kata bila sampai ada satu tempat ni nampak banyak poster. So tuan ingat tu selebriti. Ya, betul. Macam mana tuan? So dalam perjalanan tu macam those yang mana yang first time pergi sana, mula-mula dulu saya masuk dekat this job kan. So bila kita tengok macam ramainya orang famous dekat tepi-tepi jalan dekat Sebab ada Lubnan ni kan. poster Sebab macam ada poster banyak selebriti lah. poster muka-muka orang kan. Tapi bila kita selidik balik tengok, kita tanya, rupanya bukan. Ni semua adalah insan-insan yang terkorban, mati syahid, yang mana yang ni. So dia orang mengabdikan dia punya portrait lah. So mungkin itu is dia orang punya tradisi lah. Cara dia orang nak meraihkan sama yang syahid lah. Kita nampak lah, banyak lah sebab mula-mula tengok 2-3 gambar. So ingatkan, ni orang famous kat sini pun. Lepas tu, ramai sangat orang famous ni. Rupanya that is the way dia orang Okay. To celebrate lah. Dia punya para syuhada dia. para Syuhada. Okay Tan, kena Firdaus, dari segi simiknya, okay, bila dah sampai, macam mana nak establish? Sebab kita tahulah dia punya bahasa lain, budaya lain. Sebab kita pun duduk sana lama. So macam mana tuan nak establish dengan masyarakat dekat sana? Mungkin juga dengan dia punya, saya tak tahulah, datuk bandar ke, government dekat sana ke. Macam mana Tan? Okay, kalau cerita pasal establishment communication ni, saya rasa sebab yalah saya pergi pun Malbat 850-12. Yang sebelum-sebelumnya pergi, saya pun berterima kasih lah pada yang anggota-anggota tentera pegawai, anggota komander yang sebelum-sebelum ni sebenarnya kita dah establish pun repo tu. Malbat 850-12 ni pergi hanya nak menyambung sahaja kesinambungan daripada repo tu, sebab diorang dah memang dah set satu benchmark yang Malbat ni adalah yang terbaik lah. Sebab apabila saya pergi jumpa dengan, yalah sebab dia ada satu ni dia panggil key leadership engagement. Yang tu adalah untuk komander dan timbalan komander je untuk berjumpa dengan mayor. Saya ada tanya pada mayor, kalau tak silap saya Mayor Marakah. Saya tanya dia, boleh describe tak satu perkataan tentang Malbat ni? Satu perkataan dia. Dia kata Malbat ni humble. Humble. Dia berbeza dengan negara-negara battle yang lain. Dia kata Malbat ni humble. Itu saja dia beritahu. One keyword I boleh bagi je, dia kata humble. So itu menunjukkan bahawa kita ni boleh terima budaya dia. Kita ni tak meninggi diri. Itu dia memang respect kepada Malbat lah. So bila dah begitu, mudahlah untuk kita nak buat aktiviti-aktiviti ni. Macam kita nak bagi sumbangan keperluan asas, macam kita nak bantu untuk nak buat padang bola, macam kita nak bantu untuk nak buat jana kuasa elektrik, air. So daripada situ, daripada commission tu, rasa mudah untuk kita nak melaksanakan aktiviti simik ni berbanding dengan yang lain lah. Begitu juga dengan penerimaan. Yalah, apabila kita nak pergi buat rondaan, Malaysia kena juga deform, denial freedom of movement ni. Mana ditahan kereta, tak bagi masuk sebab kita dah ronda, kita dah set dah jalan tu kan. Dia tahan, penduduk ni tahan, tak bagi masuk, siap baling batu apa semua sekali tu. Tetapi berbeza lah kita ni bila dia tahan, tapi bila dia tahu Malaysia, kita sembah, kita dah bagi tahu ini dia selalu ni dia lepas lah. Berbanding dengan negara yang lain kan. Sebab kenderaan tu pada basicnya sama. Kenderaan putih UN ada betul. bendera biru. So dia tak nampak siapa yang berada di dalam kenderaan tu. So the moment bila macam kena deform apa semua ni, of course kita akan keluar dan memperkenalkan diri kita bahawa kita adalah Malbat lah yang bertugas under UNIFIL. So the moment dia tengok Malaysia flag dia dekat sini, memang terus
Yang ni yang tuan-tuan cerita ni bila masuk dekat macam contoh satu-satu kampung and then macam ada sekatan lah. Ya, betul. Sekatan tu dilakukan oleh Sekatan penduduk dekat sana. Ya, kadang-kadang dilakukan oleh penduduk dekat sana. Sebab yalah penduduk kat sana pun in general bukan semuanya welcome kehadiran tentera ni. Sebab ada yang macam apa tentera sibuk-sibuk dalam ni macam let us fight our own conflict macam tu kind of. Yalah, sebab dia kata apabila ada kehadiran UN ni lah yang akan melaporkan tentang kedudukan misail untuk tempat logistik dia orang, terowong-terowong perhubungan yang ada. So jadi dan juga kadang-kadang tu kita masuk tu pun juga adalah dekat tanah persendirian. So jadi apabila tuan tanah itu masuk tanpanya ada pemakluman ataupun kelulusan, dia orang marah lah untuk kita masuk. So jadi apa yang kita buat adalah kita berhubung dengan LAF lah, dengan Lebanese Armed Forces. Sebelum kita nak pergi ke tempat itu, kita dah deal dengan Lebanese Armed Forces untuk kita pergi. Tapi kadang-kadang LAF ni pun dia tak cukup keanggotaan dia untuk nak bawa, terpaksa kita kena pergi sendiri. So selalunya apabila kita pergi sendiri itulah yang kita ditahan dan sebagainya. Tapi bila dia tengok Malaysia tu, okey lah, alhamdulillah. So reaction orang awam bila tahu tentera Malaysia yang akan masuk dekat sana patrolling, so diorang happy tuan lah? Penerimaan Malaysia boleh saya cakap yang terbaik lah. Okay, nampak Malaysia. Saya just nak kongsi lah. Saya pun baru 2 hari balik daripada Lubnan. Saya baru 2 hari lepas hari Ahad itu baru balik. Saya pergi trip pendek. Kita berjumpa dengan Sector West Commander, kita jumpa Force Commander Unifil dan juga kita jumpa Panglima Angkatan Tentera LAF, Lebanese Armed Forces. So, kita buat kunjungan hormat. Saya bersama Panglima Angkatan bersama. So rata-rata memang semua basically rasa sedih lah bila Unifil ni nak ditamatkan, mandate ni nak ditamatkan, tapi daripada LAF punya CDF, you are always welcome. Wow. Malaysia is always in our heart. Dia kata you are not Malaysian, Malbat is not Malbat per se, but Malbat is basically part of us, Lebanese. So to that extent lah, I mean the legacy yang ditinggalkan turun-temurun tu. In fact daripada mayor pun sama. Semuanya sedih bila dapat, yalah dia orang pun dah tahu berita yang mandat Unifil basically akan ditamatkan pada hujung tahun ni lah. So dia orang dah sedih, dia orang kata boleh tak Malaysia sambung lagi, boleh tak? Saya rasa mungkin sebab ikhlas kot. Kita buat kerja kita tu, kita buat kerja dengan ikhlas kan. Kita bagi tu bukan kita nak berlakon ke, nak bermuka-muka kan. Kita berlakon filem Malbat tu kan? Ya, filem Malbat. Malbat ni tak Malbat ni. Kita tak berlakon lah. Kita bagi sebab yalah budaya kita, dia kata kita ramah kan. Kita boleh pergi sana, dia rasa selesa dengan Malaysia ni. Nak berbanding dengan yang lain. Itulah. Untuk semua macam sebab saya pernah cerita dalam saya punya YouTube, saya cakap ATM ni is the best military in the world. Saya kena kecam, tak percaya dengan sendiri. Nampak kita pergi Lubnan. Ada snow tak ni? Ada snow ke apa? Kalau musim winter dia 4 season. Dia 4 season. Kalau dekat Marrakech tu sendiri dia tak salji lah sebab ketinggian dia tu tak berapa tinggi untuk nak ada salji. Tapi kalau pergi tempat yang ketinggian tinggi tu ada salji. Dan satu Camp Tibnin. Sebab saya duduk di Marrakech, yang Camp Tibnin tu dia orang rasa lah main salji tapi nipis je lah. Kalau nak rasa tebal betul-betul kita kena pergi ke bukit dia lah, ke gunung dia tu. Tapi sekarang ni saya keluar tajuk sikit. Kalau sekarang ni rakyat Malaysia nak bercuti di Lubnan, boleh ke tak? Kalau nak bercuti dengan keadaan sekarang ni tak dinasihatkan lah kot untuk nak pergi bercuti. Tapi kalau dah tenang, dah aman, bolehlah sebab risiko juga kalau nak pergi bercuti dalam keadaan sekarang ni. Tapi kalau betul-betul dah aman nanti Lubnan adalah salah satu tempat percutian yang menarik lah. Sebab budaya, makan, cuaca, sejarah sebenarnya. Daripada Roman Empire, Roman, Persian, France, banyak lah.
dia punya ni. Sebab Lubnan dia boleh bercakap, dia Perancis adalah bahasa antara dia suka gunakan bahasa Perancis sebab dia bahasa Perancis? Ya. Lepas tu dia benda bahasa Lubnan, bahasa Perancis, baru bahasa Inggeris. Okey. Okey, kena tengok sir. Ya, sir. Dari sudut operasi pula lah, saya nak tanya macam mana kerjasama dengan UNIFIL dengan pihak berkuasa Lubnan ni dijalankan? Okey, macam kami di peringkat Markas Angkatan Bersama, kita coordinate on the higher strategic punya level lah. On part of things yang berlaku di Lubnan itself, kita Malbat, kita ada komander yang dilantik dengan timbalan komander. So basically anything with regards kepada UNIFIL, diorang yang directly liaise dengan UNIFIL lah. Even meeting-meeting yang UNIFIL buat pun, UNIFIL akan panggil diorang untuk bersemuka ataupun VC lah. Kalau keadaan tak aman, dia VC je. Kalau keadaan aman, diorang lah akan pergi meeting ni. So segala mandat, segala pengarahan terkini akan disampaikan kepada diorang. So then once sampai kepada diorang akan maklumkan kepada pihak Markas AB lah untuk kita selaraskan. Kita deal dengan permanent mission di UN headquarters di New York. So kita ada wakil berpangkat colonel, dia bertugas di UN headquarters lah. So anything yang perlu dibawa lebih ke atas kepada, especially kepada security general, isu-isu tu, maka kita akan bawa ke UN headquarters lah. Tapi Tuan, saya bagi situasi lah, sebab macam Tuan cerita ni dia ada chain of command dia, ada betul. proses-proses ni. Tapi kalau macam tiba-tiba ada situasi yang tak dijangka ni, Okay. so kena ada decision yang cepat lah. Ya, betul. So macam mana tu Tuan? Okay, untuk decision yang immediate ni, of course, sebab troop dipersiapkan dengan latihan yang mantap. So whatever yang kita dah factor out lah, benda kalau kena deform, kalau kena strike, kena ni, apa yang perlu dibuat. Macam sekarang ni disebabkan peperangan yang baru berlaku ni, keadaan tidak aman, diorang almost every day masuk bunker, keluar bunker. So the moment air raid activated, diorang semua akan full battle gear and masuk dalam bunker. Bila keadaan dah kembali aman, baru diorang akan keluar. So that mitigation tu memang dibuat secara direct lah, melalui komander dan melalui pengarahan daripada UNIFIL lah. Sebab UNIFIL ni pun UNIFIL commander, dan dia ada macam Malbat duduk dekat under Sector West. Sector West. So Sector West pun ada seorang commander Sector West. So basically anything dia akan run lah, the typical military punya hierarchy of chain of command lah. Tapi kalau macam yang saya merujuk lagi sekali kepada filem Malbat, macam ada satu situasi tu tiba-tiba Malaysia ni dia rasa dia perlu masuk, tapi yang atas-atas dia cakap kau tak boleh masuk, tapi kita rasa kita kena masuk. So macam mana tu kan? Okay, as far as kita tidak melanggar ataupun tidak orang kata membuat sesuatu yang bersifat personal lah. Okay. There is things yang kadang-kadang written and unwritten. That's why macam kita cakap penerimaan Malbat di sana tu lebih diterima. Jadi contohnya kalau tiba-tiba dia buat roadblock, which is benda tu kadang-kadang kita perlu laporkan and kena escalate sampai ke atas. Sebab sepatutnya jalan ni tak ada roadblock contohnya, tapi dia orang buat roadblock. So based on Malbat punya ni, with dia orang kata repo tu, selalunya benda tu boleh diselesaikan dengan diplomasi lah. So diplomasi at its best lah on kita punya troop. Tapi sana, cabaran Tuan nak menguruskan orang kata sesuatu yang peringkat global ni Tuan, macam mana cabaran tu Tuan? Okay, cabaran tu memang sentiasa ada, sebab kita pun Malaysia lah, being nation yang tak berapa besar, tak berapa ya, betul. In terms of military punya strength apa semua kan. So but nonetheless memang kita ni, disebabkan kita ni sangat-sangat di sana tu sangat
popular. Ataupun orang sana, masyarakat sana sangat-sangat menghargai Malaysian Battalion di sana. Jadi banyak benda yang kita nak buat dekat sana tu dipermudahkan lah. Banyak dari segi banyak aspek. Contoh kalau macam kena Firdaus cakap nak buat CIMIC. So mungkin bagi pihak lain ataupun troop lain, dia punya nak initiate, nak organize sampai jadi tu penuh dengan cabaran. Kita ni mungkin kurang. Kita cakap dengan mayor, kita cakap dengan tu, they themselves willingly akan tolong, bantu, support. So dekat situ kita nampak baguslah. So cabaran tu bukan kata tak ada. Satu sebab yalah dekat sana pun negara yang sentiasa ada konflik. Jadi bila konflik ni, the flow of information, contoh you bagi tahu dekat bos pun, dekat mayor pun, kadang-kadang nak sampai ke bawah ni dia terputus. Jadi that is the thing yang memudahkan lah bila kita sangat-sangat diterima oleh masyarakat di sana tu. Nak tambah lagi pun tadi, kalau berlaku konflik kalau yang satu yang menarik je, UNIFIL ni dah siapkan dia punya SOP je. Ya, betul. Kalau berlaku je perkara ni, contoh kalau kata berlaku airstrike, apa tindakan yang perlu kita buat, macam mana penyampaian maklumat dia, macam mana apa action, ke mana maklumat nak disampaikan, semua tu dah ada detail. Dan maknanya punya flow dia lah. Ya, flow tu, SOP tu dah cantik. Kalau berlaku reform, apa tindakan yang kita buat, daripada troop on ground, daripada tactical commandnya center, daripada commander punya part, dan juga daripada Sector West punya HQ dan juga UNIFIL. Dah cantik ada buat. Dan apabila itu pun setiap 6 bulan sekali kita akan review. Kita akan review balik SOP kita. Mengikut situasi semasa mengikut lah. situasi semasa. Itu saya rasa satu praktis yang baik lah yang mana UNIFIL ada. Sebab apa semua yang perkara-perkara berlaku dah ada SOP dia. So kalau tak ada, kita tambah. So jadi semua ni cuma cabarannya adalah untuk kita menyampaikan kepada anggota kita, okey kalau berlaku ni, inilah tindakan dia. So bila review tu kita akan ada kelas dan sebagainya untuk update balik semula pada anggota ni kalau berlaku tindakan. Saya rasa tu. So bila nak review UNIFIL apa semua SOP ni, Malaysia pun akan bagi input jugalah. Yes, Ada. betul. Kita terlibat. Contohnya itu kalau kata ni dia akan buat dia kumpulkan, macam tu kita kumpul dekat Indiabad, dekat Indian Battalion. So jadi semua sekali battalion Sector West Commander, Sector East Commander akan berkumpul dekat sana dan akan come up lah dengan apa suggestion, apa penambahbaikan yang nak dibuat. So daripada situ dia come up dengan satu report, dan dia akan, kalau perlu di review, perlu diubah balik SOP tu, dia akan ubahkan balik SOP untuk tindakan semua. So I say tu the best practice. So masa tuan tengah ada dekat sana lah, dekat Lubnan dengan Malbat apa semua kan, so tuan rasa dekat mana part CIMIC ni kerjasama dengan awam ni yang betul-betul bagi kesan dekat tuan? Kalau kata part itu, ialah sebab CIMIC ni dia sebenarnya adalah untuk win heart and mind. Untuk nak bagi tahu apakah peranan UN duduk kat sana, siapa Malaysia, Malbat ni. So apa yang kita nak buat. Kalau kata yang paling terkesan sekali ialah ada penerimaan dia orang tu lah. Apabila saya pergi dekat, contohnya kita buat acara dekat rumah anak yatim. Kita buat acara rumah anak yatim untuk nak bantu, sebab target Malbat tu adalah kebanyakan pada yang anak-anak muda ni. Sebab yang banyak yang deform, yang buat tidak menerima UN ni adalah anak-anak muda ni. Yang nak baling batu kalau kita konvoi, baling batu kalau kita tengah konvoi itu menunjukkan isyarat-isyarat lucah ni pun, yang kebanyakan ni anak muda ni. So macam mana kita nak orang kata nak menang dia punya hati dia orang ni, untuk juga kata UN ni datang ni bukannya untuk nak menyusahkan korang, UN datang ni untuk nak membantu. Sebab dalam mindset dia orang ni, dia kata UN ni ibarat macam ejen lah, tali barut kot. Pada ni sebab nak melaporkan kat mana kedudukan dia orang punya misail kat mana. Itu dia punya mungkin so kita nak kata nak bagi tahu kita datang ni bukannya nak menyusahkan dia orang, kita datang ni nak membantu dia orang sebenarnya. Tu yang sebab saya confuse juga bila dengar tadi tuan cerita UN datang untuk misi pengaman, baling batu apa semua. So makna kata diorang ni sebenarnya
tak faham lagi. Ya, sebab cerita dia kenapa UN deploy, sebab ni adalah perang berdasarkan based on perang antara Hizbullah dengan Israel. Okey. Dia bukannya sebab perang antara kerajaan Lebanon dengan Israel. Dia perang Hizbullah Hizbullah adalah. dengan Israel. So daripada yang penyokong Hizbullah ni lah yang untuk orang kata nak deform, yang tak puas hati apa semua, sebab ni yang mengancam dia kata dengan dia orang beranggapan UN ini mengancam dia punya semua aktiviti ini. Dia UN ni lah yang melaporkan kepada Israel. So jadi CIMIC ni penting adalah untuk nak nyatakan bahawa kita ni datang untuk membantu. Kita ni neutral. Kita tidak ada menyebelahi mana-mana pihak. Negara, betul. Kita tidak menyebelahi pihak. Kita datang neutral. Untuk nak membantu itu. Tapi kalau pada sekitar ni lah, saya pergi ke sekolah, ada satu sekolah anak yatim tu lah, untuk kita bagi bantuan dekat sana kan. Tengok macam mana keadaan anak dekat sana, yang mana keluarga datang daripada banyak tempat itu. Tu amat terkesan lah kat saya. Tuan nak tanya situasi pula. Okey. Tuan patrolling apa semua kan. Tiba-tiba jumpa mungkin rakyat dorang yang ada cedera ke. So macam mana kita bagi peranan pula dekat situ? Kalau macam saya cakap dah, semua insiden atau accident yang berlaku tu, kita ada SOP dia. Okay. Kita kena follow strict the SOP. Kalau ada cedera, ada SOP dia. Kita hanya boleh untuk nak bagi first aid aja. Untuk nak bantu yang lain tu, kita terpaksa kena perlukan daripada ni. Tetapi daripada boleh kita cakap, kalau kata daripada CIMIC kita nak pergi ni, memang medical kita boleh cakap kata antara yang terbaik lah. Dan juga kalau ikutnya hospital level 1, sebab kita ada level, kalau level 1 ni hanya untuk yang minor saja. Kalau level 2 pembedahan semua, kita kena bawa pergi ke hospital, sama ada hospital civilian kat sana, hospital kerajaan, ataupun di Nakura daripada UNHQ. Tapi untuk level 1 ni tak ada dental. Tetapi kita inisiatif untuk Malaysia ni providekan dental service. So maknanya kata tuan, kejap. So Malbat ni bukan hanya semata-mata tentera yang nak pergi ni, medical team pun ada juga dalam Malbat ni. Okay. Itulah kelebihan kita dalam CIMIC ni. Sebab kita ada medical team. So jadi kita memang tiap-tiap bulan ataupun harian pun kita offer untuk yang mana penduduk yang berada di sekitar dalam camp itu boleh datang untuk dapatkan rawatan, untuk dapatkan ubat, untuk buat rawatan gigi. Dia boleh datang ke dalam camp. Itu memang kita open kepada penduduk. Yang kebanyakannya pada bulan musim sejuk tu, saya nampak banyak kes dia adalah melecur. Melecur ais? Memang tiap-tiap report melecur kenapi. Kenapi. Panas. Okay. Sebab memang tiap-tiap bila komander update brief tu, doktor selalu akan bagi tahulah apa dia punya sakit semua kan. Tapi yang tengok bulan sejuk ni banyak melecur. Saya bertanya kenapa melecur, banyak insiden melecur ni. Dia cakap apabila musim panas kan, dia orang pakai heater, dia masak air. Musim sejuk tu? Musim sejuk. Okay. Musim sejuk masak heater, air itu kebanyakan yang melecur kaki, kena tertumpah air panas. Kebanyakan itu yang kita buat treat di sana lah. Untuk buat rawatan. Dan juga dental kita saya rasa memang paling sibuk sekali lah. Sambutan paling hangat lah. Sebab dia orang nak dapatkan rawatan susah. Satu jauh, tempat itu nak pergi ke hospital mahal. Yalah, sebab dalam semua pakai dolar kan. Dia dah Liban dah jatuh, mata wang dia dah jatuh. So dia guna banyak USD ni. So jadi dia gunakan dia orang cuba gunakan perkhidmatan Malbat ni lah sebagai salah satu option yang dia orang ada lah, daripada untuk nak dapatkan ubatan-ubatan laris semua. So jadi sebelum, yalah, yang bagusnya satu lagi sebab komander saya dah pernah pun terlibat dengan Malbat 850 -7 tak silap saya, sebagai timbalan komander. Dan dia ada pengalaman. So sebelum kami nak bergerak pun, dia dah, orang kata dah dapatkan apa keperluan-keperluan. Dia engage dengan NGO ni untuk bagi sumbangan apa semua untuk kita bawa pergi ke Lubnan. So benda-benda tu yang macam kita tahu ubat laris ni kan. Banyak ubat laris ni yang mana tak ada, yang kita kena buat pembelian. So kita buat pembelian, yang mana yang ada sumbangan daripada NGO ni kita terima dan kita bawa, kita berikan kepada kat sana. Hospital pun banyak perlukan, pakai katil, kursi roda, macam-macam dia perlukan. Tapi kelebihan kita tu itulah, walaupun dalam mandate tu kita tak ada dental,
sebab hospital level 1 tak ada, tetapi Malaysia ada dental. So saya tu kelebihan jugalah yang ada pada Malbat. Malbat akan bergerak from point to point lah untuk set up this so-called CIMIC punya outreach program ni yang kalau macam Riz cakap tu based on medical punya ni kan. So kita banyak aid tu lah. So additional is dental, and bila kita buat tu it's like kita set up a klinik kesihatan kecil lah. So bila kita buat kat situ with the cooperation daripada mayor, daripada so sambutan ni sentiasa inilah, sebab orang kat sana yalah banyak yang terkesan dengan peperangan. Bukan saja medical, even orang yang ada masalah, yalah, sebab psychologically dia orang dah disrupted kan. So masalah nak tidur ke apa, so perkhidmatan macam counselling pun kita buat. Dan kita pun kadang-kadang kita tak buat kita sendiri. Kita pun kerjasama kita join antara juga negara-negara lain. Kita panggil Itali, kita panggil Ghana bawa doktor dia, Itali bawa doktor dia, dan kita set upkan satu hospital tu. So maknanya masing-masing ada part dia. So dari itu kita kerjasama di antara negara tu nampak lah. Dan juga kita libatkan daripada agensi yang Lumnan sendiri lah. Lebih kurang macam JEPAM. Dia punya JEPAM ni lah. Daripada JEPAM lah yang mana daripada Lumnan tu untuk turut sama. Daripada situ kita nampak kerjasama kita. Ada Red Cross dia. So dekat situ kita tengok betul-betul global lah, international punya effort under UN. Tapi kalau saya boleh tanya tuan, decision untuk Malbat yang kita Malaysianya, macam tuan cakap tiba-tiba kita nak set up lah macam medical punya camp ke apa. So benda tu inisiatif Malaysia sendiri ke dia perlu lalu juga channel-channel yang dekat atas UN dan sebagainya untuk nak set up? Basically dekat even daripada UN pun dia memang menggalakkan all this. Bila kita tengok UN, WHO semua falls under UN. So benda-benda yang bersifat begini ni memang HADR apa semua ni memang is something yang diorang welcome atau diorang emphasize. So that's why CIMIC program ni, it is not something yang kita reka-reka. It is part and partial of the mission itself. Ada dalam resolusi 1701 tu. So maknanya kita memang dah ada perancangan daripada Unifil sendiri tu pun ada bahagian CIMIC dia. Ya, betul. Di Malbat pun sendiri ada pegawai CIMIC Malbat. So jadi kita dah rancang kalau ikut ni Malbat, yalah banyak nanti kata bangga pula kan. So Malbat tak apa. Malbat 12 kalau nak compare dengan Malbat lain, jangan siapa lagi tak nak masuk batu langkat sendiri kan. So jadi Malbat 12 kalau ikut CIMIC, aktiviti CIMIC yang kita buat daripada 1057 aktiviti CIMIC yang telah dilaksanakan oleh Malbat 12, nak compare dengan Malbat lain, Malbat lain marah pula ni kan. Claim. Claim. Macam ni pun sebab saya baru balik 2 hari lepas, disebabkan perang itu daripada bulan Mac sampai tu, so program CIMIC yang dirancang tu banyak terhenti. So last week saya ada kat sana, diorang baru kick start balik. And bila kita tengok penduduk dekat selatan, waktu perang tu semua basically diusir lah ke atas, ke utara. Sebab IDF nak strike target-target Hezbollah ni. So sekarang diorang mula kembali ke rumah-rumah ataupun ke kampung halaman masing-masing. So this is where kita play a big part lah. So diorang pun memang welcome lah, sebab dengan keadaan yang sangat limited, sangat daif. Inilah macam dia kata 1000 sebab post war tu lah, sebab selepas perang tu. Sebab Malbat 12 ni pergi memang betul-betul adalah di antara lepas perang, sebab penduduk semua dah balik ke rumah masing-masing, dan diorang perlu untuk nak build up balik. Sebab yalah kalau pergi macam kata kita pergi ke contoh mayor sendiri, pergi pejabat mayor, bangunan dia dah runtuh. Bantuan apa yang dia perlukan adalah untuk nak build up balik. Pergi ke hospital sama juga, nak buat balik tempat rawatan dia nak katil apa semua. Itu yang kita banyak support waktu tu. Kalau waktu perang memang tak boleh buat apa. Memang dah tutup, close down apa semua ni. Waktu perang ni memang kita pun tak boleh nak keluar. Kerja kita akan keluar masuk bunker je. So lepas perang, gencatan senjata, barulah CIMIC ni akan keluar. Untuk perubatan, untuk nak buat rumah, untuk nak bagi rawatan medical. Itu banyak. Sebab tu saya rasa yang Malbat 12 ni dia punya aktiviti CIMIC dia paling tinggi lah sekarang ni. Kawasan tanggungjawab pula municipality kita di kawasan AOR Malbat ni besar.
So kita ada lebih kurang dalam 48. 48 municipal. Kalau nak compare dengan yang lain, kalau macam jiran belah barat saya ada Korea. Korea hanya ada 5 municipal sahaja. Wow. Ya, kalau kata Malaysia ada Irish, 48. Irish, Nombor Ghana. Malaysia lebih. Sebab kita kedalaman. Malbat ni dia bukan berada di Blue Line. Okey. Kita berada di kedalaman. Kita jaga Litani River. Sebab dia sempadan selatan Lubnan ni antara Blue Line, Israel dengan Lubnan sehinggalah Sungai Litani. So Malbat punya kawasan tanggungjawab ni dia kedalaman, dia jaga Sungai Litani tu lah. Sebab tu kita ada satu checkpoint EP00 tu sebab nak check lori keluar masuk. Daripada orang yang keluar masuk tu, so kita nampak lah peningkatan apabila contoh gencatan senjata berlakunya, automatically akan banyak pergerakan daripada utara untuk masuk ke Lubnan. Maknanya penduduk-penduduk daripada Lubnan ni mula masuk ke dalam ini. Tu yang kita, anggota saya yang mana berada itu, tugas dia adalah untuk mencatat lah berapa banyak kenderaan keluar masuk, lori yang bawa masuk pasir, bawa masuk besi dan sebagainya. So viewer nampak dia punya kepentingan CIMIC tu. Sebab kita dekat sana, sebab mungkin ada yang ingat kita ni macam Pak Gad dekat mall, datang petrol. Tak, dia punya establish bukan saja dengan dia punya government, dengan mayor, dengan rakyat, macam mana nak. Sebab saya dah nampak macam tuan-tuan cerita ni dekat saya ni, saya nampak dah macam kita ni macam family lah. Di Kelubnan ni. Diorang welcome kita, diorang boleh sembang. And then diorang pun saya rasa tak segan kot kalau nak approach kita, nak minta bantuan. Betul. Sebab tu dia tak bagi balik tu. Dia tak bagi balik. Don't go back. Stay in Lubnan. You need to be a Lubnan. Oh, cannot. I must go back. Ada isteri-isteri. Kena Firdaus yang setakat ni yang tuan cerita kat saya semua pasal yang ketegangan, intens, perang apa semualah. Tuan ceritalah sikit apa ada kat sana, dia punya pasar ke. Sebab tadi tuan share kat saya tuan beli jam tu kat Lubnan lah. Tuan cerita sikit ya. Baik. Yalah, dalam kita atu gerak kat sana, kita buat tugas rondaan. Kita juga jangan lupa sebab dalam Malbat ni dia ada pelibatan wanita. So daripada 850 orang tu ada 87 orang wanita. So itu memang adalah yang telah ditetapkan oleh UN lah untuk melibatkan wanita ni. Sebab saya nampak kesan dia tu besar bila adanya wanita. Begitu juga dengan sebab budaya dekat sana. Apabila kita buat CIMIC, kita nak buat pemeriksaan, nak masuk yang wanita, kita terpaksa kena hantar wanita. Betul. Saya itu pun salah satu kenapa Malaysia ni diterima dekat sana. So dalam rondaan, kita buat rondaan juga, dia ada satu term untuk kita buat market walk. Market walk? Market walk. Okay. Yang market walk ni adalah untuk kita pergi buat rondaan, kita stop dekat pasar dia, sama ada pasar kering ke, pasar basah ke, yang mana tempat yang ada jualan-jualan tu, kita berhenti dan kita pergi masuk. Tujuannya bukan hanya rondaan, untuk berbelanja. Untuk belanja. Kita pun kadang-kadang anggota minta ni, kita pun adalah bagi duit poket sikit. Tapi tak banyak lah, ikut bajet dia diluluskan lah. Ikut bajet menjana ekonomi kat sana. So jadi dia orang tu pergilah beli, contoh yang ada sana teh kan. Teh Lubnan ni dia lain sikit daripada teh dekat Malaysia, saya rasa lah, sebab dia ada bunga-bunga pun sekali kan tu. So dengan dia punya produk-produk lokal tu, sebab buah-buah sana banyak. Tambah musim panas ini, cherry kan. Memang sedap makan buah cherry tu. Buah tin. Buah tin. Buah tin lah, betul. Buah tin. Saya tak dapat nak rasa. Ya boleh dalam TikTok sekarang banyak ni. So jadi daripada situ dia orang ronda dan dia orang pergi ke pasar tu untuk menjana ekonomi lah. Kita berhenti sana. Daripada situ pun kita boleh bertukar-tukar maklumat. Daripada bersembang-sembang tu kita dapat maklumat keadaan macam mana, keadaan kampung semua tu. Sebab selepas habis rondaan tu kan kita kena buat analisa sedikit tentang keadaan, penerimaan penduduk sana kepada UN sendiri, apa insiden-insiden yang berlaku. Dan dia orang ni ialah tadi dah cerita pasal yang syuhada, dia orang paling sensitif untuk nak cerita pasal yang mati-mati ni lah, yang terkorban apa semua ni. Very sensitif. So jadi kalau dalam perjumpaan saya, komander atau saya pergi jumpa dengan mayor untuk nak tanya soalan berapa orang yang meninggal tu, kalau salah tanya boleh mendatangkan kemarahan.
So jadi kita nak tanya soalan tu pun kita kena pandai lah untuk bermain-main dengan ayat juga main lah. ayat. Nak nampak macam nak santai, nak sembang santai, bukannya soalan memanglah dalam tasking itu untuk pergi jumpa manager ni dah ada, dia dah Dapatkan set up dah maklumat. untuk dah maklumat ni. Okey, nak tahu sana berapa mati bila sini macam mana berapa ramai air macam mana dapat kan. Sebab kat sana untuk air dengan elektrik government tak provide. So mayor sendiri kena provide sebab air adalah boring untuk elektrik daripada jana kuasa. So jadi kita jugalah untuk membantu kalau kata spare part rosak ke apa semua kena nak ganti baru. Ialah untuk Malbat sendiri ialah dengan kawasan yang besar, dengan bajet yang allocatekan pun tak mampu untuk kita. Kalau kata yang menyebabkan bajet-bajet besar ni, kita akan minta bantuan daripada Unifil headquarters sendiri sebab dia orang ada dana dia orang tu untuk nak gantikan satu generator contohnya. Tapi yalah banyak benda-benda yang lain menarik lah duduk kat sana bila pelibatan kan. Dari lain yang wanita kami selain daripada market walk tu juga, kita pun nak menonjolkan kita punya budaya juga. Malaysia ni kita duduk kat sana sebagai macam duta je lah. Kita macam duta Malaysia lah. nak promote Malaysia. paling best sekali makanan lah. Makanan kita paling Roti canai. lemang ada tahu kat sana. Lemang ada dekat sana sampai lemang ke Lubnan. Roti Nak cari buluh canai, memang tak ada. nasi Kalau pergilah lemak. cari buluh, memang takkan ada buluh dekat Lubnan tu. So kita bawa buluh daripada sini. Bawa buluh sini untuk bakar lemang. tak boleh berenung kan. Bawa bulu ke sini. Sebab nak bagi orang Lubnan, nak bagi yang mana negara yang lain tu rasa lemang, rasa ketupat bila kita sambut raya kan. Dah macam ziarah saudara sendiri kan. Saudara sendiri. Sebab kita itu ada kita anggap kita ni sebagai duta Malaysia, duta kecil Malaysia. Kita nak perkenalkan makanan kita nak perkenalkan ialah Cina. Dia orang tumbuhkan kan ada topeng yang boleh tukar muka. Tukar muka. So kita apa yang kita boleh tunjuk? Makanan lah. Zapin. Kita ada zapin, kita ada tarian-tarian lain. Bukan sekadar makanan tapi tradisi. Jenis-jenis tarian kita, kebudayaan kita. So diorang ni menjadi duta kecil lah. So besides macam being a soldier yang tadi nampak sasa apa semua, tapi tengok boleh cari sebenarnya menari tadi kan zapin. kata Siapa yang joget dia tu? Kalau saya boleh tanya. Siapa yang joget tu? Pak Riz tanya tadi daripada ronda ni. Itulah siapa yang tak bertugas tu. Kita cari yang mana yang ada orang kata dia bukan apa, dia bagi craft yang ada seni lah kan. Okay. So kita dah identify. Sebelum kat sini pun kita dah cari siapa yang boleh menari. Siapa yang boleh bersilat. Total package. Ah, Kita datang package. sana tu akan ada orang yang lebih ni. So Betul. Sebab Korea kan dia datang kalau kita pergi melawat Korea, kalau pergi Korea Battalion, dia orang akan tunjuk dia orang punya taekwondo lah. Cemik kan. Kita nak tunjuk taekwondo, tunjuk silat. Okey. Kita tunjuk silat. Okey Tan. Ada tak aktiviti ziarah keluarga? Mana tahu ada kejiranan tiba-tiba tuan dengan ni lah geng-geng Malbat ni datang pergi menyantuni setiap rumah ke? Untuk menyantuni, yes, kami tak dapat peluang untuk pergi situ sebabnya ialah dengan keadaan apa semua itu tak appropriate lah untuk kita nak pergi kepada untuk keluarga. Tetapi sama juga kita nak buka untuk camp yang luar datang. Oleh disebabkan waktu tu status keadaan kat sana tak mengizinkan. Kalau dalam keadaan aman mungkin kita boleh offer dia orang datang ke camp kita ataupun kita pergi kat sana. Tapi waktu saya tu Mamat 12 ni memang tak ada peluang untuk nak pergi. Yang ada pun ialah dalam camp kita tu ada yang meniaga dalam tu. Dia yang buka kedai-kedai. Dia jual makanan, dia jual barang-barang apa semua itu. Itu memang rapat lah dengan Malbat, dah ibarat macam keluarga sendirilah. Sebab dia orang pun memerlukan kita untuk nak menjana ekonomi dia. Sebab dengan Malbat yang tak ada ni, dia akan kehilangan lah mata pencarian dia. Bukan saja Malbat lah. Basically bila mandate Unifil akan tamat ni, saya rasa tak silap dalam 10,000 kot personnel lah. Ya. 10,000 orang. 10,000 orang, di mana 10,000 orang ni basically 10,000 orang yang berbelanja lah. Kalau seorang tu belanja $10, makna that is how much Lebanese government akan dapat lah. And then peluang pekerjaan untuk rakyat Lubnan pun
ramai staff-staff yang bukan tentera, awam, yang bekerja bersama ni lah. Betul. Ya, dengan UN ni, dengan betul. UNIFIL. Memang dia kerja sebab itu juga satu, apabila dia kata kalau tamatnya misi UNIFIL ni, dia orang akan hilang mata pencarian dia orang. Sebab macam kita dalam camp kita pun, untuk kita nak dapatkan wifi, internet, untuk air bersih, tu kita perlukan kontraktor yang berada dekat sana. So jadi dengan keluarnya kita, maknanya tak ada lah Yalah. pendapatan dia orang itu. So jadi tu macam satu kehilangan pada dia orang lah. So kalau kata UNIFIL ni ditamatkan operasi ni, selain daripada untuk nak jaga, ya, dengan adanya UNIFIL ni, dia orang rasa selamat lah daripada ancaman. Tak kisahlah daripada Hizbullah ke ataupun daripada Israelnya, sebab ada referee dekat situ. Ada pengadil dekat situ. Dengan ni dengan ni pengadil dah tak ada, ikut suka hati lah dia orang nak main macam mana kan. Ni bila itulah dia orang rasa terkesan juga. Saya rasa terkesan. Cuma kena Tengku Sir. Ni saya nak sebagai pengarah operasi global. Saya nak bagi soalan cepu mas. Macam yang tuan bagi tahu tadilah, yang UNIFIL ni akan ditamatkan hujung tahun ni, which is sekarang ni saya rasa Malbat 13 kot yang masih ada kat sana. Okey. Berdasarkan situasi semasa yang ada kat Lubunan sekarang ni, ini saya tanya sebagai orang awam lah. Kenapa nak ditamatkan tuan? Lepas tu satu lagi, ada tak tiba-tiba akan terjadinya perubahan decision tu, tiba-tiba kita cancel lah, nak ditamatkan tu kita teruskan lagi Malbat ni? Okay, menjawab pada soalan tu, basically macam kita semua sedia maklum lah, kita pergi ke sana under mandate UNIFIL. So UNIFIL ni pun dia bawah basically United Nations lah, UN. Yep. Untuk makluman, ni UN ni funder yang terbesar dia adalah Yes. So basically apa saja operasi yang kita jalankan, even kalau Malaysia yang ni pun, semuanya akan berkisar kepada dana yang diperuntukkan. Jadi bila dana ni, yalah sekarang ni saya rasa dengan konflik perang, dengan all these thing, dana ni pun bukan sesuatu yang sangat-sangat perlu orang kata manage betul-betul lah. Jadi bila dana ni semakin berkurang, and then tekanan daripada maybe kesan geopolitik daripada Middle East apa semua ni, maka mungkinlah benda tu difikirkan oleh pihak UN, it is a time untuk diorang stop lah. Tetapi pihak Lebanon dan ada beberapa pihak lain juga yang cuba untuk melobi untuk mengekalkan atau mengadakan satu inisiatif baru. Mungkin UNIFIL ni akan selepas ni, mungkin ditamatkan sepenuhnya, tetapi tidak mustahil untuk diadakan maybe UNIFIL 2 ke, sekiranya under UN lah, ataupun diberi brand nama lain ke, yang akan buat kerja yang seumpama. And dekat situ macam Malaysia, basically Malaysia pledge that kita akan sentiasa support any effort ke arah yang tidak lari daripada apa yang kita dah buat lah. Contoh misi pengaman ni is sesuatu yang memang kerajaan kita Malaysia sambut baik, and kita sentiasa bersedia untuk mengatur gerak trup kita untuk menjayakan itulah. So itulah dia punya ni. Masa kita orang duduk kat sana, dalam untuk nak memastikan Malaysia ini kata boleh diatur gerak atau tidak, kita ada panggil contingent own equipment inspection. So setiap 6 bulan ada daripada inspection daripada UN akan datang untuk check daripada latihan anggota kita, daripada equipment yang kita ada, kereta. Kalau contoh ada 30 kenderaan 3 tonners, boleh berak tak boleh berak, boleh di-deploy atau tidak, dia akan check satu-satu. Sama juga dengan kita punya weapon, kita punya KJA kita, kerajaan A tu, apabila disatisfied kan, barulah kata Malaysia layak untuk continue ini.
So jadi memang 6 bulan sekali dia akan datang, akan check certified kan sama ada Malaysia ni layak atau tak layak untuk continue penugasan di Lubnan tu. Tapi alhamdulillah kita okey lah. Semua kita follow. Benda itulah yang di reimburse pembayaran oleh UN kepada negara. Betul. Dan satu lagi juga ialah being a Malaysia, kalau daripada pemeriksa-pemeriksa datang, dia kata dia seronok datang ke Malaysia ni sebab layanan. Hospitality. Kalau Hospitality, kalau betul. pergi dekat tempat lain dia kurang sikit, penerimaan dia tu kurang sikit, buat tak tahu ya datang check lah. Tapi Malaysia ni lebih jamu makan. Itu yang kelebihan Malaysia ni. Ada cekodok tau. Yalah, tu adat kita. Betul. Adat dan budaya Memang kita punya adat budaya Malaysia lah. Rasa macam boleh buat filem lah, Malbat 2. Tapi pengarah dia tuan lah. Pengarah dengan okey, boleh lah. Saya minta tuan sikit, kalau boleh tuan-tuan rumuskan. So apa yang mesej yang tuan-tuan nak sampaikan, betapa pentingnya CIMIC ni bila kita nak cakap benda yang ada kena-mengena dengan operasi ketenteraan ni lah. Basically CIMIC ni adalah satu yang sangat penting lah. Macam Riz cakap tu, kadang-kadang orang tengok tentera ni lebih pada apa yang, yalah, based on that tentera punya nama lah. Tapi sebenarnya jauh lebih mendalam. So this civil military cooperation ni is part and parcel of apa tentera itu. Dan bila kita, itulah, to win hearts and mind of people. Sebab kita ni basically kita terlibat secara langsung. Secara langsung kita berada di lapangan, kita berada di kawasan yang kita terpaksa bertugas. So nak tak nak, orang kata masuk kandang kambing kena mengembik, masuk kandang lembu. Betul. So jadi nak tak nak kita terpaksa dengan adanya program-program CIMIC dan koordinasi yang kita buat, ini sesuatu yang sangat baguslah untuk kita melestarikan kita punya deployment dekat sana. So memang CIMIC ni adalah sesuatu yang sangat sangat penting. Kena Firdaus Okay, kalau dari itu CIMIC ialah dia orang cakap tentera ni kerja dia, tugas utama dia adalah untuk berlatih untuk berperang. Okay, tapi dalam masa sama kita kena buat CIMIC. Sebab yang boleh buat kerja CIMIC ni tentera je. Orang lain tak boleh buat. Okey, faham. Yang boleh buat kerja CIMIC ni tentera je. So jadi dalam post-war tu kerjasama di antara tentera, penduduk tempatan, agensi-agensi kerajaan amat penting. Sebab yalah sekarang pun kita di Malaysia ni pun kita duduk bercakap tentang whole government, whole society. War goals. So maknanya kita kena sama-sama. Tugas untuk nak mempertahankan negara kita ni adalah bukan terletak pada satu pihak. Kita mesti bersama-sama. Kalau kata kita tak bersama-sama dalam untuk nak mempertahankan negara kita ni, nak memastikan kita punya kestabilan negara kita, apa semua ini, keselamatan, benda ni tidak akan tercapai dengan baik. So jadi kita perlu sama-sama. Tentera datang sama juga dengan orang kata rakyat kita yang ada. Tak kisahlah dari Malaysia ke, dari mana-mana, tanpa sokongan rakyat ni takkanlah berlaku benda tu. Begitu juga dengan agensi yang lain. Kita mesti bersama-sama untuk dalam nak menjayakan CIMIC. Tanpa adanya kerjasama ini memang takkan berjaya lah. So kalau kata di Lubnan itu, kenapa kejayaan CIMIC dan Malbat oleh disebabkan itulah, di antara Malbat sendiri dengan penduduk dan juga dengan pemimpin setempat yang ada, begitu juga dengan LAF tu, Lebanon Armed Forces tu. Tanpa support ni tu, apa objektif yang kita nak capai, takkan jaya. Dalam nak build up image kita kan, bila ada support, benda tu akan jalan. Tak ada support, buatlah macam mana pun tak akan berjaya. Betul. So tu yang kita nak bagi tahu dekat viewers semualah. Sekarang ni even dekat Malaysia sendiri pun kita nampak tentera dengan awam ni macam ada satu gap. Macam tentera awam-awam. Tapi sebenarnya benda tu pun kita nak implementkan dekat Malaysia juga. So supaya adalah kerjasama tu, sebab mempertahankan negara ni dia bukannya tentera punya kerja je. So dengan maklumat daripada orang awam apa semualah yang akan, dia sebenarnya kita bekerjasama lah. Tapi kalau nampak orang pakai baju tentera menari dekat TikTok tu bukan CIMIC tau. Jangan salah faham kan, itu bukan CIMIC. Itu bukan establish TikTok CIMIC. Okey.
Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih dekat Kena Tengku Azriman TUDM dan juga Lieutenant Kena Firdaus kerana sudi meluangkan masa. Banyak sebenarnya yang dikongsikan dalam episod OMM Podcast kali ni. Nampak dia punya simik tu dan juga benda-benda yang mungkin orang awam tak tahu pasal Malbat, sekarang dah tahu lebih daripada filem. Tuan Awan Malbat 2 Okey. Irdiante, standby. Okey, so kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Ada banyak lagi yang kita nak cerita dekat viewer, simik dan juga operasi-operasi yang dijalankan oleh ATM yang ada kena-mengena dengan simik lah. Jumpa lagi dalam next episode OMM Podcast. Saya Kapten Rais. Assalamualaikum. Bye-bye. OMM Podcast.